Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Saya Dania Hanin binti Syarudin dari kelas PPS 1 Sengkang 1. Pada hari ini saya akan membincangkan punca-punca murid berkeperluan khas MBPK masalah pembelajaran. Pertama sekali kita akan mengenali apa itu murid berkeperluan khas MBPK masalah pembelajaran. Menurut DSM Sengkang 5 American Psychiatric Association pada tahun 2013, ianya membawa maksud kesukaran berterusan dalam kemahiran asas akademik seperti membaca, menulis dan mengira yang bermula semasa tahun persekolahan dan berterusan selama 6 bulan atau lebih walaupun telah mendapat intervensi yang sesuai dan ianya menjejaskan pencapaian akademik, pekerjaan atau aktiviti harian seseorang. Seterusnya, saya lampirkan juga Raja Bilangan MBPK mengikut kategori ketidakupayaan dari tahun 2020 hingga 2024. Setiap tahun, kita boleh lihat peningkatan murid dalam kategori MBPK masalah pembelajaran yang sangat drastik bagi saya. Dan perkara ini sangat membimbangkan semua lapisan masyarakat. Seperti yang kita boleh lihat pada slide yang saya tunjukkan, di bahagian LD atau Learning Difficulties menunjukkan peningkatan yang sangat ketara, terutama sekali pada tahun 2020 hingga 2024. Persoalannya, apakah faktor-faktor yang mampu menyumbang kepada masalah pembelajaran? Kita ke faktor pertama yang merupakan salah satu punca utama peningkatan MBPK masalah pembelajaran iaitu faktor genetik. Pertama sekali, sindrom Down. Menurut Bull tahun 2020, sindrom Down ialah keadaan genetik yang berpunca daripada trisomi kromosom 21 iaitu ada 3 salinan kromosom 21 manakala pada manusia yang biasa sepatutnya hanya ada 2 sahaja. Kelebihan bahan genetik ini mengganggu perkembangan normal otak dan tubuh. IQ biasanya dalam tahap rendah sehingga sederhana. Kelewatan perkembangan bahasa seperti sukar bertutur, kosakata terhad dan masalah dalam pemahaman bahasa kompleks. Murid yang ada sindrom Down juga mengalami kesukaran dalam memori kerja iaitu working memory dan pemprosesan maklumat. Prestasi akademik juga selalunya rendah terutama sekali dalam kategori membaca, menulis dan matematik. Seperti yang kita tahu, semua orang ada kelebihan dan kekurangan. Begitu juga murid-murid yang mempunyai sindrom Down. Walaupun mereka tidak mahir dalam bidang akademik ataupun matematik, mereka ada kekuatan dalam bidang-bidang tertentu. Contohnya, mereka ni ada visual learner dan memori jangka panjang dalam perkara lain. Macam contoh, bidang seni ataupun bidang sukan. Seterusnya, kita ke mutasi genetik atau copy number variance, CNV. Menurut Collins pada tahun 2022, CNV ialah satu bentuk varian struktur genom di mana bahagian kromosom tersebut terhapus, deletion atau digandakan, duplication. Ini menyebabkan sesetengah gen wujud dalam bilangan salinan yang lebih rendah ataupun lebih tinggi daripada biasa. Berbeza dengan mutasi kecil seperti point mutation iaitu di mana satu nukleotida berganti. CNV biasanya melibatkan segmen DNA yang lebih besar. Selain daripada itu, CNV juga sering menjejaskan perkembangan otak secara lebih luas. Ianya selalunya menyebabkan kelemahan dalam pemerhatian, ingatan kerja, working memory dan penaklukan logik yang merupakan asas kepada pembelajaran. Kita ke faktor yang seterusnya iaitu faktor kehamilan. Seterusnya, faktor kehamilan. Menurut Scotch et al. Pada tahun 2011, pendedahan kepada alkohol, rokok dan dadam merupakan salah satu punca. Alkohol semasa hamil boleh menyebabkan Fetal Alcohol Spectrum Disorder FASD yang selalunya berkait rapat dengan masalah kognitif, IQ rendah dan kesukaran pembelajaran. Rokok pula selalunya meningkatkan risiko hypoxia janin iaitu kekurangan oksigen yang boleh menjejaskan perkembangan otak bayi yang masih berada dalam kandungan. Seterusnya, tekanan dan trauma semasa mengandung.
Menurut Flanagan et al. Pada tahun 2017, tekanan kronik pada ibu mengandung mampu meningkatkan hormon kortisol dan seterusnya boleh mengganggu perkembangan otak janin. Selain itu, trauma fizikal atau komplikasi kehamilan seperti contoh preeklamsia juga dikaitkan dengan risiko masalah pembelajaran kepada bayi yang masih berada dalam kandungan. Seterusnya, kita pergi ke poin yang terakhir dalam faktor semasa kehamilan. Menurut World Health Organization (WHO) pada tahun 2024, jangkitan semasa hamil seperti contoh penyakit rubella, sifilis dan CMV. Jangkitan seperti rubella kongenital boleh menyebabkan gangguan pendengaran, kerosakan neurologi dan masalah perkembangan kognitif. Manakala congenital cytomegalovirus (CMV) merupakan punca utama kecacatan intelektual yang bukan genetik. Seterusnya, kita pergi ke faktor semasa kelahiran. Bagi kategori faktor semasa kelahiran, kita ada 3 isi penting. Pertama sekali, kelahiran pramatang. Menurut D. Camargo et al. Pada tahun 2022, bayi pramatang iaitu bayi yang lahir kurang daripada 37 minggu berisiko tinggi mengalami komplikasi neurologi kerana otak masih belum matang sepenuhnya. Kajian juga menunjukkan bayi pramatang lebih cenderung mengalami masalah kognitif, kesukaran perhatian dan masalah akademik. Seterusnya, kekurangan oksigen ketika lahir, perinatal hypoxia, perepilepsia. Menurut Anderson et al. Pada tahun 2023, mereka mendapati bahawa apabila bayi mengalami kekurangan oksigen semasa lahir, hypoxemic encephalopathy, ia boleh merosakkan sel otak. Keadaan ini boleh menyebabkan cerebral palsy, iaitu kecacatan selain daripada itu, kecacatan intelektual dan masalah pembelajaran jangka panjang. Bagi isi yang terakhir dalam faktor semasa kelahiran, iaitu kecederaan otak semasa lahir atau lebih dikenali sebagai birth trauma. Kajian oleh Lakatos et al. Pada tahun 2019, trauma fizikal seperti pendarahan otak, intracranial hemorrhage akibat proses kelahiran sukar boleh menjejaskan perkembangan otak bayi. Kanak-kanak juga mungkin mengalami masalah bahasa, memori dan pembelajaran. Seterusnya, kita ke faktor yang keempat, iaitu faktor selepas kelahiran, sama ada persekitaran ataupun kesihatan. Dalam kategori faktor selepas kelahiran, kita ada 5 isi yang kita boleh lihat. Pertama sekali, jangkitan otak, meningitis dan encephalitis. Mayo Clinic mengatakan bahawa jangkitan serius selepas bayi lahir boleh merosakkan sel otak dalam sistem saraf pusat. Kanak-kanak yang pernah mengalami meningitis bakteria juga berisiko mengalami kecacatan pendengaran, masalah bahasa, kelewatan kognitif dan masalah pembelajaran. Selain daripada itu, kita juga ada kecederaan otak akibat kemalangan, traumatic brain injury atau TBI. Centers for Disease Control and Prevention pada tahun 2025 menyatakan bahawa TBI boleh berlaku kerana jatuh, kemalangan jalan raya ataupun hentakan kepala. Kesan jangka panjang termasuk kesukaran memori, masalah perhatian, gangguan bahasa dan kesukaran akademik. Poin yang ketiga iaitu kekurangan nutrisi kronik. World Health Organization 2024 menyatakan bahawa kekurangan zat besi, iodin atau vitamin penting selepas lahir boleh menjejaskan perkembangan otak. Kajian juga menunjukkan bahawa kekurangan zat besi pada awal kanak-kanak berkaitan dengan IQ lebih rendah dan masalah pembelajaran. Maksudnya, selepas je bayi ni lahir, ibu sepatutnya memberikan nutrisi-nutrisi yang baiklah kepada bayi sebab untuk mengelakkan terjadinya masalah-masalah yang tak diingini seperti contoh masalah pembelajaran ni lah.
Seterusnya, kita ke faktor yang terakhir iaitu faktor psikososial dan persekitaran. Pertama sekali, tekanan emosi berpanjangan atau chronic stress atau toxic stress. Menurut Heinonen ETAL pada tahun 2013, tekanan emosi yang berpanjangan seperti konflik keluarga, kemiskinan atau kehilangan ibu bapa boleh membawa kepada toxic stress. Apabila toxic stress ini berlaku, dia mengganggu regulasi hormon kortisol dan akhirnya memberikan kesan kepada ingatan, perhatian dan keupayaan belajar kepada murid-murid tersebut. Yang terakhir sekali, kita ada persekitaran rumah yang kurang sokongan pembelajaran. Menurut Wang, Yu and Yi 2017, rumah tanpa bahan bacaan, interaksi positif atau galakan belajar boleh menyebabkan kanak-kanak ketinggalan dalam perkembangan bahasa dan literasi. Kajian juga menunjukkan bahawa home learning environment yang lemah berhubung rapat dengan pencapaian akademik yang rendah. Macam contoh, ibu bapa yang terlalu sibuk bekerja. Mereka hantar anak mereka ke taska yang tertentu dan anggap yang bahawa anak mereka ni hanya perlu belajar di taska sahaja. Di rumah mereka tak perlu aplikasikan apa yang mereka belajar. Macam contoh, uh, seorang budak ni dia pergi ke taska, dia belajar untuk bercerita dengan kawan-kawan. Tapi bila dia dekat rumah, dia nak aplikasikan apa yang dia belajar iaitu bercerita dengan ibu bapa dia. Ibu bapa dia ni tak layan. So bila dia tak dilayan, dia tak dapat nak asah skill dia untuk bercerita. Sekaligus memang tak baiklah sebab sebagai ibu bapa, kita sepatutnya praktikkan apa yang anak-anak ni belajar dekat taska tu, kita kena praktikkan juga dekat rumah supaya anak-anak ni dia rasa dihargai dan seterusnya apa yang diorang belajar ni diorang takkan lupa. Seterusnya adalah rujukan-rujukan yang saya buat untuk penyediaan slide ini. Terdapat 2 muka surat dan akhir sekali, terima kasih.